5 tahun bukan masa yang singkat. Dari hari pertama melangkah masuk ke alam sekolah menengah hingga ke hari ini, inilah perjalanan penuh suka, duka, tawa dan air mata. Hari-hari di sekolah mungkin akan berakhir, tapi kenangan bersama guru dan rakan-rakan akan kekal dalam hati kita. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say Inilah keluarga kita, tempat kita belajar tentang hidup, tempat kita membesar menjadi insan yang lebih kuat. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. Pada calon SPM 2025, teruskan berusaha dan semoga berjaya. Jadilah insan yang memberi kebaikan walau di mana sahaja kamu berada. Terima para Menteri pelajar-pelajar Lima Farabi, terima kasih kerana menceritakan hidup-hidup Abi. Abi doakan kamu berjaya dalam pelajaran kamu dan berjaya dalam hidup kamu dunia akhirat. Jangan pernah takut gagal. Gagal itu sementara, usaha itu selamanya. Teruskan berjuang, cikgu doakan kejayaan kamu. Ilmu bukan sekadar setakat SPM, jadikan ia pelajaran seumur hidup. Pada anak-anak tingkatan 5, perjalanan kalian baru bermula. Ingatlah anak-anak, kejayaan bukan hanya diukur dengan keputusan SPM. Tahniah kepada batch 08, jadilah insan yang memberi manfaat kepada semua. Kami sentiasa mendoakan anda. Terima kasih. Kami janji Akan buat yang terbaik untuk SPM. demi cikgu dan keluarga, demi masa depan. Perpisahan ini bukanlah noktah. Ia hanyalah permulaan kepada babak baru dalam kehidupan. Kami mungkin tidak boleh berjanji bulan dan bintang, tapi kami janji jadi insan yang memberi makna pada dunia.